Chef Dato' Ismail. Tepuk. Alright, jadi kepada anda terus bersama-sama dengan kami, ini dia yang kita nantikan secara eksklusif. Puan terutamanya kan, selalunya tengok dekat rumah kan, tengok kat TV je. Ya, betul. Sekarang ini kita bawakan eksklusif untuk anda depan mata live. Ya, betul. Selalunya depan TV tak dapat bau masakan beliau. Kali ni bau. Ya, betul. Ambil bau dia seronok sangat dah sebab Datuk yang masak ya. Ya, betul. Jadi kepada anda, alright, kita akan bersama-sama dengan Dato' Chef Ismail kejap lagi. Jadi mohon perhatian untuk anda terus berkumpul dekat keliling ni. Boleh terus mengerumuni. Ya, okey, ruangan ini sebab kita akan saksikan secara langsung untuk anda. Alright, eksklusif sebenarnya dengan Rancakan Madani bersama Malaysiaku. Hari yang kedua ini, Rai, insyaAllah kita akan terus bersama dengan rakan-rakan kita hingga jam 10 malam nanti. Dan juga memang tak sabar sangat, Rai. Ya Allah, saya dah ambil bau. Agak-agaknya menu apa ni? Ya Allah, tak sabar. Okey, jadi kepada anda yang bersama dengan kami, okey, datang ke sini. Okey, inisiatif daripada Nadi Bahir yang akan bersama-sama dengan anda secara eksklusif dipertontonkan untuk anda. Benar. Di mana Datuk akan bersama-sama dengan kita untuk berkongsi resepi dan juga rasa dan cerita akan bersama-sama dengan anda. Alright, untuk itu kita tampilkan kepada anda pengacara bertugas. Untuk itu kita tampilkan ini dia Nadi Mahir masak rasa dan cerita bersama dengan Dato' Chef Ismail. Tepuk, buat lagi tepuk. Macam itulah, semangat-semangat warga Putrajaya semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. You all tahu tak, hari ni kan kita dari MCMC iaitu program Nadi X Mahir Masak bawa tetamu yang istimewa. Saya rasa kat sini semua orang kenal kan Dato' Chef Ismail kita. Ni makan apa? Makan aja. Berapa nutritional content ni? Berapa dia punya nutritional content? Dia tak boleh makan macam ni. Alamak. Untuk kesihatan kan yang you kena tahu berapa karbo ambil, protein ambil. Ni makan apa? Sayur ada, tapi sayur kurang. Fiber kurang. Betul. Jadi kan di sinilah kita akan memberitahu apakah itu masakan dan apakah itu makanan yang kita jadikan dia darah daging. Betul, Chef. Pasal apa? Penyakit tu bukanlah mudah nak dirawat. Betul. Dan mahal pula. Betul. Jadi anda semua harus join Nadi. Betul. Untuk mendapatkan informasi melalui pusat Nadi. You can go online. Betul. Tak payah tengok physically online. Betul. Ya. Kelas-kelas masak kita ni kita jalankan secara online. You all hanya perlu jadi ahli Nadi, pergi ke Nadi, daftar kursus Mahir Masak dan anda boleh belajar masak online. Lepas tu banyak resepi yang masa kini, resepi tradisi, betul, resepi kuih, anda biskut raya. Ni dah datangnya musim perayaan Ramadan, apa nak masak hari ni. Jadi melalui program Nadi ni anda dapat free information, betul? Cara berlauk yang betul. Bukan kata anda buat salah, tapi dia ada technical, ada theoretical, practical untuk mendapatkan resepi untuk keluarga dan juga untuk anda berniaga. Betul tu, di Chef. bazar Ramadan yang akan datang. Okey, terima kasih, Chef. Betul. Apa yang Chef cerita sebentar tadi semuanya betul, ya. Kita memang ajar Mahir Masak kita menggunakan silibus yang chef sendiri memberi panduan kepada kita. Okey. So Chef, hari ini apa menu yang Chef nak masak ni, Chef? You masukkan. Okey, hari ini kita nak masak satu menu tradisional iaitu daging salai. Banyak orang nak makan daging salai. Jadi chef masak daging salai, lemak cili padi. Oh, sedap tu. Jadi kepada anda yang mendapatkan resepi, anda harus datang sini kena ambil gambar. Betul. Siapa yang nak resepi daripada Chef Ismail, nanti selepas habis slot ini boleh datang sini ambil gambar resepi eksklusif daripada Dato' Chef Ismail. Yes. Okey, dengar ni, hello. I'm here for you. You have to listen. Okey, menyalai ini adalah menggunakan
api arang dan sabut kayu. Tetapi oleh kerana anda semua tidak boleh menyalai di dalam kondominium, jadi anda boleh menyalai dengan menggunakan ketuha. Ketuha kecil, ketuha besar. Tapi apabila anda menyalai, anda tak boleh tutup. You tak boleh tutup pintu ketuha. Ya? Open the door. Then only, because you pakai api atas. Tak apa, dia grilling. Open the door. Lepas tu kena taruh garam dengan kunyit dan alas dengan daun pisang. Cara menyalai di dalam ketuha. Tapi kalau anda ada barbecue pit, tempat kita barbecue tu, anda boleh salai dalam tu. Tapi kalau anda duduk rumah bawah, ground floor, pasal takut juga api, kan? Kita tak boleh bakar, kita tak boleh buat api bara nanti berasap, orang panggil bomba. Tak dengar? Kalau open ketuha, berapa lama masa nak masak? Never mind, 30 minutes. Jangan, kalau you tutup, maknanya you baking. Oven kalau tutup, baking. Kalau grilling, you open the door. Banyak orang tak tahu, itu sebab kadang-kadang ketuha dia, keliling je terbakar. Selalu hitam kan? Because you tutup. Alright? So bahagian daging-daging yang kita nak gunakan, jangan pakai daging batang pinang. Daging batang pinang adalah bahagian daging yang kita boleh stir fry, kacau goreng, masak kicap, ya, jangan gunakan untuk masak daging salai atau masak kurma. Gunakan daging yang bahagian-bahagian punggung ataupun kaki. Kita kena rebus dia dulu macam saya. Marilah tengok, sini tak nampak. Mari sini dekat, mari dekat. Siapa yang nak tengok macam mana rupa daging salai Chef Ismail, boleh datang ke depan ini tengok. Saya dah masukkan terung, ni cili padi. Cili padi yang telah kita kisar bersama kunyit hidup. Saya tak pakai bawang. Gula daging salai saya tak pakai Tak pakai bawang. Tak pakai bawang. Ini sahaja sayang. Lepas tu sedikit serbuk kunyit untuk mendapatkan warna yang kuning. Asam keping chef dah masukkan ke dalam. Okay. Induction. Now we are using air. Ada air tak nak yang boleh buka? Okay. Tengok masak daging salai ni jangan terlalu pekat. Masak lemak jangan pekat sangat dia salah. Mesti ada berkuah. Ni apa? Garam. Sedikit garam. Ini sedikit beef stock. Okay. Kalau tak nak bubur tak apa. Pakai beef stock Chef? If you want. It's optional. Tapi kalau nak sedap, bubuhlah. Tak ada pesalah pun, kan? Okey, ni. Daging ni saya, ni nak ambil gambar resepi nah. Okey, yang baru masuk dekat pentas selera ni, dekat tengah ni, Chef Ismail tengah demo masak daging salai masak lemak. Eksklusif ya? Ya, yang di bawah khas oleh Nadi. Yang di bawah khas oleh Nadi, Mahir masak. Why your country so hot? Why Malaysia so hot? Ayo. Lain kali aircon lah sini deh. Okey. Jadi masakan ni kena ada cikgu yang mengajar. So Nadi adalah cikgu kamu. Kamu kena jadi member kan? Betul. Macam mana nak jadi member? Okey, nak jadi member Nadi ni senang je. You all Google Nadi yang berdekatan dengan rumah you all. Pergi saja masuk pusat tu, jumpa pengurus Nadi dan cakap, saya nak jadi member. Terus register. Kena jadi member. Pasal apa? Dia ada guru yang mengajar awak online. Satu dunia boleh belajar. Ya? Dunia tanpa sepadan ya. Dekat Nadi kita ada pelbagai infrastructure, network semua, PC, internet. You all boleh belajar masak online saja. Daging ni memang lembut macam air. Daging ni dah bakar, dah masak. Okay. Lepas tu dek masukkan santan pekat. So now chef tengah nak masukkan santan pekat dalam masak lemak salai ni. Nampak? Dia kena macam ni dek, kuah. Ada orang buat masak lemak pekat. Itu dah salah dah. Kalau saya jadi juri, salah. Dia kena berkuah. Biarlah jadi dia ni. Okay, now kita masak ni. Nasi ulam. Ambil ni resepi sini.
Nasi ulam. Okey, sekarang chef nak demo menu kedua iaitu nasi ulam. Nasi ulam. Ha. Tengok bahan dia sini. Tengok dia. Apa bahan dia? Ha? Petai. Kejap petai, serai. Ni daun apa nak? Daun pegaga, kacang panjang, kobis, bawang, daun selom, ulam raja, daun kesum. Daun kesum. Ulam raja. Jadi ada bunga kantan. You see? Jadi ulam ni terpulang pada anda di rumah. Kalau banyak ulam, pakai lagi bagus. Bila you buat nasi ulam sayang, 50% kena ulam. 50% rice. Jangan nasi ulam tu dipanggil nasi 50% ulam 10%. Tak boleh. Ya, dia kena 50-50 ya. Okey. Nasi ulam kena 50-50 baru dia jadi nasi ulam. Nasi 50%, ulam 50%. Ya, kalau tak cukup ulam dia, tak payah panggil nasi ulam lah. Panggil nasi janda dah. Takut. Janda very good. Tengok cantik tak gulai daging salai ni? Ini typical Rembau punya, Negeri Sembilan. Color cantik, kuah cantik. Biar je rebus daging tu nanti awak boleh rasa. Saya tak tahu dia orang bawa pinggan rasa tak? Tak ada ya? Tak ada. Tak baik korang. Habis je nak rasa macam mana? Apa dia? Kau kena minta baik pinggan. Sedapnya, ya Allah. Kecoh Leo semua orang, chef. Very nice lah, but where can I get you the plate? Panas, tak baik. Biar je lembut. Okay now. Masukkan. Okay, nasi dah sejuk. Masukkan sambal belacan. Okay, sambal belacan. Ini adalah sambal kelapa. Okey, sekarang chef masukkan sambal kelapa. Sebelum tadi dah masuk sambal belacan kan? Okey. Yes, okay, bagus. Okay, masukkan. Lalat lah. Ni apa ni no? Ini ikan masin. Kenapa kuning? Ikan masin. Ini ikan rebus, ikan goreng. Ini bunga kantan. Yang ini lada sula. Lada hitam dek. Yang ini budu Kelantan. Okay, then you gaul dia dulu sebelum kita gaul lah. Tengok tu. And then this one, air asam, limau kasturi. Ya Allah, panasnya. Belum. Saya masukkan semua ni ya sayang. Ulam-ulam ni semua. Yes. Hello. Saya ni alas sikit panas. Okey. Kau ni nasi ulam ni nampak cantik tak? Tapi sayanglah korang tak bagi dia disposal plate. How to taste? Ada chef. Chef, boleh tahu tak yang ni nasi berapa pot ya? Tak tahulah chef. Agak-agak je lah dek. Agak je. Itu ada tu resepi tu. Ikut resepi ni kali berapa nak resepi tu? 1 kilo nasi Nasi ulam. Jadi kalau nak berniaga bulan puasa, nasi ulam ni adalah satu daripada makanan rakyat Malaysia yang diorang suka lah. Betul tak? Let me try first. Bismillah. So sedap. Tak cukup dah. Okey, mari kita bagi diorang rasa. Ambil gambar lah dulu. Nadi tak ada cameraman ke? Cameraman. Chef nak ambil gambar dulu. Ambil gambar ni. Nah. Nasi ulam Nadi. Chef namakan nasi ulam hari ni nasi ulam Nadi. Siapa nak resepi? Ambil gambar situ. Resepi chef ada di depan ni. Siapa nak resepi nasi ulam dan juga masak lemak daging salai boleh datang ke depan ambil gambar dan juga boleh rasa. Chef nak bagi semua orang rasa masakan air tangan chef sendiri hari ni. Okey, untuk akak-akak, abang-abang, adik-adik yang dekat belakang sana yang tak dapat tengok sekarang sebab sekarang ramai tengah kerumun, jangan risau sebab chef kita juga ada recording. Nadi Mahir masak kita semua video-video yang diajar oleh cikgu masak dan juga yang diajar oleh Chef Ismail semua ada dalam YouTube kita. Okay, you all boleh pergi YouTube dan search Studio Nadi Mahir. Dan di situ ada semua video-video kelas kita. Studio Nadi Mahir. You go and Google Tak bayar-bayar adik, free. Ada tak apa-apa soalan tentang mengenai macam mana nak join Nadi untuk belajar masak dengan percuma? Okay, explain sikit dek. Okay.
Caranya, macam sekarang ni untuk mahir masak, minggu lepas kita baru saja habis intake yang kedua. Tahun depan Januari, kita akan buka pengambilan untuk intake ketiga. Siapa yang nak belajar masak online, free saja, tak perlu bayar apa-apa, boleh pergi ke Nadi ya. Macam mana nak cari Nadi mana yang berdekatan dengan rumah anda? Boleh Google. Boleh Google. Mana Nadi yang berdekatan dengan rumah anda, pergi ke Nadi, jumpa pengurus Nadi dan cakap nak jadi ahli Nadi untuk join kelas masak. Mudah saja caranya. Siapa lagi yang tak try nasi ulam dengan daging salai masak lemak chef, boleh datang ke pentas sekarang. Boleh rasa-rasa. Boleh rasa ya, akak, abang, adik-adik. Boleh datang ke tengah pentas ni, bawa pinggan, bawa sudu garpu, boleh rasa. Kak, komen sikit Kak, apa rasanya? Okey, Alhamdulillah sedap sangat rasa nasi ulam Chef Ismail. Kita harap semua boleh cubalah untuk bulan puasa, sangat terbaik. Untuk dalam pantang pun boleh kot rasanya. Chef, menu nasi ulam orang berpantang boleh makan tak? Boleh lah nasi ulam. Okey, kalau orang belah utara memang berpantang kita makan nasi ulam. Yang mana belum cuba tu jangan bermalu tau. Datang je kat tengah ni, boleh rasa, boleh bawa pinggan, mangkuk, sudu garpu ke depan ni untuk ambil dan rasa nasi ulam dan juga ni. Sudu ada kat belakang tu. Nasi ulam Nadi. Tips chef untuk nasi ulam, dia kena 50% ulam, baru jadi nasi ulam. Chef, yang ni memang pure resepi Negeri Sembilan, betul tak? Betul. Tak pakai bawang. Jangan pakai bawang. Negeri Sembilan tak pakai bawang. Lepas tu, dia tak pekat sangat kan chef, dia kena berkuah. Ni baru betul daging masak salai. Kat kedai tu pekat sangat kan? Ni jangan pekat sangat. Rasalah dek. Nanti nak cakap pasal ni. Cepat rasa. La ilaha illallah. Orang dah kat masjid tanah ada. Kasutlah bagi. Ambil sudu tu. Oh dibubuh dalam ni. Inilah dia gulai kita. Ayolah. Ini wartawan kita ni, Saudah. Oh, Saudah. Mari datang depan ni. Mari rasa. Masuk ke dalam dia. Kak, sedap ke Kak? Sedap. Sudahlah kau. Nasi tak boleh makan ke mana? Selamat hari jadi. Moga dipanjangkan umur, sehat, walafiat. Boleh masak lagi, sedap lagi bertahun-tahun. 25 tahun chef hari ni. Semoga panjang umur dan lepas ni kita boleh lagi jemput chef untuk program Nadi Mahir Masak kita. Setuju tak? Siapa nak tengok chef masak lagi dalam program kita lepas ni? Siapa nak? Kita belajar buat lemang, buat ketupat. Kita belajar pasal saya ni adalah seorang guru masak tradisi heritage. Saya mengketengahkan masakan heritage Malaysia. Masak moden dan tak main. Chef memang special dalam bidang heritage ya, masakan warisan Melayu. Chef, saya tak sempat rasa lagi chef. Boleh ke saya nak rasa juga? Okey, saya rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah chef. Ini tak tipu. Ini betul sedap. Sedap chef. Rasa dia sebati semua tu. Rasa kuah dia, rasa masam dia, rasa masin dia semua kena. Dia tak terlalu pekat. Dia cair. Dia dapat macam cair kan? Tapi cair dia just nice. Sedap. Betul sedap. Okey, dah pun habis. Nasi ulam kita dah habis. Daging kita ada lagi ni. Siapa yang nak rasa lagi daging salai masak lemak chef boleh rasa ya. Kak, boleh rasa Kak? Sedap, daging lembut. Siapa yang nak resepi masakan yang sedap ni, boleh datang ke depan, tangkap gambar resepi chef. Sedap betul chef. Ni nak. Okay. So untuk semua yang nak belajar resepi yang sedap-sedap macam ni, you all boleh pergi ke Nadi, daftar jadi ahli Nadi dan masuklah kelas mahir masak kita. Last call. Daging kita masih ada lagi ni. Okey, kepada anda yang baru saja sampai di kawasan demonstrasi masakan bersama saya, Chef Ismail. Orang lama kenal lah, orang baru nak mengintai. Jadi hari ini saya dibawa khas oleh Nadi. Ya. Untuk Nadi Mahir Masak.
Nadi Madani, Nadi Mahir Masak. Rasa dan cerita, anda boleh join kami. Hanya Google Nadi, anda akan dapat informasi dengan tanpa bayaran. Betul, kelas kita tanpa bayaran dan kelas kita juga online. So boleh pergi Nadi. Kita juga chef sediakan semua peralatan masak di Nadi. Dahlah kelas kita percuma, peralatan pun kita sediakan dekat Nadi. Sekarang ni program kami adalah mengajar cara-cara menu memasak kafe. Untuk anda adik yang muda-muda ni, kan kafe adalah salah satu daripada mata pencarian, ya, minuman lah, makanan lah, snack lah, ya. Jadi makanan kita international ada, lokal ada, Southeast Asia. Jadi tu jenis tepung nak gunakan, jenis-jenis gula, harga pasaran sekarang, bagaimana nak buat costing masakan supaya kita boleh menentukan harga jualan. Betul-betul. Yang costing tu pun termasuk dalam silibus pembelajaran kita, Chef. Kebanyakan kita ni, anak-anak kita ni yang tidak tahu costing, jadi harus join Nadi, ya, supaya anda boleh mendapat profit yang tidak merugikan anda. Kadang tu kita masak, pergi pasar bawa 500, jualan 500. Habis mana yang profit? Betul tak? Betul. Niaga kita kena untung pasal orang yang membeli tu dah tentu dia ada duit nak membeli. Jadi kita sebagai pengusaha kena pandai meletakkan harga. Setuju. Ya, jangan kata, oh sebelah tu jual apa, smoothie labu tu RM5. Takkan kita nak jual RM10. Tapi smoothie labu you ada pakai rempah ratus, ada pakai aiskrim soda. Yang diorang tu hanya susu carnation dengan labu je, lepas tu bergula. Jadi kita jangan perang harga. Kita kena perang dan jaga kualiti. Jadi bila orang tu rasa, oh patutlah dia RM10, sedap gila. Terasa cinnamon powder, terasa kayu apa tu, cengkeh dia, terasa aiskrim soda, terasa aiskrim strawberry. So that is why banyak orang kata dia perang harga, kan? Satu gerai tu nasi lemak semua RM5. Tapi yang makcik ujung tu nasi lemaknya sedap pasal dia pakai santan segar. Yang lain tu je pakai santan kotak campur air. Betul tak? Betul. Lepas tu bubur pula minyak masak. Jadi tu, itulah yang kita katakan, kalau you join Nadi, Nadi akan bimbing tangan you ke mercu keuntungan dalam perniagaan. Betul. Hanya join Nadi tanpa bayaran, tu yang best tu. Kan? Tanpa bayaran. Duduk, you just tengoklah program je pukul berapa on air. Kadang, dia panggil ni apa, guru pandai buat western, chicken chop, steak yang lembut. Lepas tu nak macam mana nak buat black pepper sauce. Banyak orang tak tahu, macam mana buat black pepper sauce. Jadi dengan Nadi adalah guru yang memastikan yang black pepper sauce anda tu ada QC, quality control, ada keuntungan. Ada lagi point teknikal nak memasak, cara-cara memasak, cara-cara nak menyimpan makanan, cara-cara nak mempercepatkan proses masakan yang mempunyai portion yang tinggi. How do you to prepare? How to prepare? Besok aku ada 1,000 orang lah order chicken chop. Matilah aku. Pukul 12 dia nak makan. 1,000 aku nak masak pukul berapa? Jadi dengan join Mahir Masak ni, we can teach you how to pre-prep your product so that you have time to serve your customer pukul 12 tengah hari. Tak payah nak bangun pukul 1 malam. Betul tak? Betul. Bangun pukul 2. Tak sempat pukul 1 kena masak.
nanti proses masakan tu, the waiting period to serve the customer, boleh spoilkan makanan tu. Dengan temperature tak ada. Makanan sejuk, beku. Itu caralah. Jadi tak balai nak cerita panjang. Boleh chef, kalau nak cerita panjang, diorang kena pergi Nadi join program Mahir Masak kita. Cuba sekarang ni boleh tak Google? Ni yang kita cakap adik ni. Google Nadi sekarang, boleh tak sayang? Google Nadi. Ya. Nadi Mahir Masak. Adik search je, official Nadi Malaysia. Okay. Dekat sini kan, selain Mahir Masak, kita ada juga kelas Mahir Foto. Okay, Mahir Baiki Gadget. Kita ada juga Mahir Pertanian Pintar dan juga Mahir Jahit. Jangan keluar, join aja. You go and join now because you tak payah nak bayar apa-apa pun. Alright. Kita ada seorang yang telah join. Saya rasa yang peserta Mahir. Okay, kita ada peserta Mahir Masak kita di sini. Betul tak Puan? Nama Puan apa ya? Hasni. Puan Hasni dari Nadi? Pesin 18. Pesin 18. Okey. Bagus tak? Bagus. Bagus sangat. Kos-kos dia bagus. Saya maklumkan belajar banyak benda lah. Niaga ke? Produk kesihatan je. Tapi still lah. Masak ni selalu follow lah. Okay. Ada bagaimana nak buat produk kesihatan ni? Organik, daripada kunyit, daripada buah keras. Kalau wanita nak cantik, minumlah air kunyit. Tahu tak air kunyit? Orang India je sapu kat muka kan? Orang Melayu dia minum air kunyit. Then you will be forever young. Awet muda kan? Tak. Oh, awet muda. You join Nadi or not? I will. Please, Yes. Because you learn, maybe one day you see uncle teaching you how to make thosai. Oh, Parpu. my favourite. Yes. Dari sana. Ya. Banyak ilmu. Terima kasih Daun Keladi. Kalau ndak, serve lah Nadi. Okey, Chef. Okey, kita punya slot pun dah nak berakhir. Sebelum kita berakhir, Chef ada kata-kata untuk semua pengunjung yang berada di pentas selera kita sekarang. Okey, yang saya sayangi, terima kasih ya. Walaupun anda singgah menyambut selera, tetapi anda juga mendengar perkataan Nadi Mahir Masak, ya. Nadi Mahir Fotografi, Nadi Mahir Repair Gadget. Jadi manalah tahu di antara beribu-ribu ni adalah 2-3 orang yang Google dan terus join. Ya, jadi kepada anda yang ingin mempelajari teknik-teknik memasak, teknik-teknik kriaan untuk mendapat keuntungan tanpa mencecaskan wastages, anda joinlah Nadi Mahir Masak, Nadi Madani bersama Malaysiaku. Jadi anda semua jangan lupa join Nadi, anda akan jadi usahawan yang berjaya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam Madani. Salam satu Nadi. Iya, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Chef Ismail. Okey, so sebelum kita menutup tirai sempena birthday Chef hari ini, kita nak bagi hadiah birthday dekat Chef. Okey, Chef dipersilakan naik ke pentas. Dan saya menjemput wakil dari Nadi Mahir untuk memberikan hadiah birthday dan juga appreciation kepada Chef Ismail. Okey, terima kasih Chef sebab selalu support program Nadi kita. Okey, terima kasih Chef. Okey. Okey, soraklah sikit. Terima kasih. Warga Putrajaya ni memang sporting. Saya suka. Okay. So, anything info pasal Nadi, you all boleh je Google official Nadi Malaysia dan jumpa anda di Nadi berdekatan di rumah masing-masing. Okay, jumpa lagi dalam lain rancangan. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Baik, itu dia. Terima kasih kepada MC.